Seiring komitmen yang berterusan dalam memperkukuh kesiapsiagaan bencana negara, bermula pada tahun 2026, Met Malaysia menyasarkan untuk mempercepatkan tempoh hebahan maklumat gempa bumi dan amaran tsunami daripada 8 minit kepada 6 minit selepas kejadian dikesan, di samping meningkatkan ketepatan ramalan cuaca daripada 82% kepada 85%. Seterusnya, untuk kesiapsiagaan dan tindak balas, Met Malaysia mengoperasikan sistem amaran awal secara berterusan 24 jam sehari, 7 hari seminggu bagi memastikan pengesanan awal, pengeluaran amaran yang tepat pada masanya serta penyelarasan berterusan dengan agensi pengurusan bencana peringkat negara dan juga negeri.